Ya. Kalau nak harapkan saya tolong pakaikan untuk Bella, nanti takut orang kata belum dihalalkan. Mungkin tidak begitu lama. Tetapi bagi Jack, bagi Jack, saya rasa saya boleh. Boleh ya, Jack? Boleh. Jack tahu tak dia apa? Di blouse. Sama Jack. Jangan risau, kita golongan lelaki kadang-kadang kurang celik berkenaan isu-isu macam ni. Tak, sebab Didi tunjuk tangan dia, tu yang tahu. Oh, ya ke? Ya ke? But you I can nak baca see, komen sekejap ya. it's wonderful. I mean like the quality control put in the process is exceptional lah. Tapi macam mana nak pakai? Saya tak erti sebab saya tak pernah pakai. Sebab pakaikan Jack. Oh, betul lah. Oh. Tak apalah. Oh, okay. So Jack macam mana Jack? Silaturahim. Tak, pertama sekali kalau boleh ni tolong zoom dekat bibir Jack yang begitu berpecah-pecah. Oh my god. Berkerak-kerak. Kita kena pakai okay. Ya, ini saya rasa contoh bibir yang bermasalah. Bibir orang kuat bekerja. Kalau tak kuat bekerja, dia bukan Jack lah kan. So kita cuba menyelesaikan masalah ini. Macam mana Jack? Kenapa nak pegang pula? Dengan kusam kering. Ya, kau boleh fokus kat bibir, jangan fokus kat perut ya. Perut tidak boleh diselesaikan ke benda ni. Ya. Macam mana Jack? Fokus lah Jack. Wow. Walaupun Jack agak shaking. Orang kata kenapa Jack malu-malu? Tiba pula malu. Jack, fokus Jack, fokus. Jadi model. Oh. Jack muka tak rela. You ni pakaikan kat kumis dia buat apa? Tak tahu. Kena pakai mana? Bibir saja. Tapi macam Jack, kebet. ini kalau main bola daripada jauh ni. Terus jadi Jamila. Ya Allah. Takut saya. Itu daripada Nisa. Kita dah ada buyer. Ding. Thank you. Alhamdulillah. Sekarang ni okey. Kesian Jack, ya Allah. Dijadikan Saya nak berterima kasih sebab sebenarnya sebelum ni adik boleh bacalah komen nanti. Wangi kan? Sebenarnya yang ini Ya. sebelum ni saya keluarkan 20,000. 20,000? Yes. Dan dalam tempoh masa berapa bulan sebelum habiskan 20,000 tu? 6 bulan. Wow. So bayangkan sebelum ni produk pertama Bella yang comel lote bagaikan wanitanya, dia kecil 3 in 1 tapi boleh dihabiskan dalam tempoh masa 6 bulan. Less than 6 months. Kalau kau Ya. dah ingat lagi masa tu memang last minute. Memang sangat sekejap. And then Bella pun sibuk, tak dapat nak. Selalu Didi lah. Bella berterima kasih dengan Didi sebab selalu buat live. And thank you. Ogos kan ada lebih 5 bulan. 20,000 sold out dalam tempoh masa yang sangat singkat. Terima kasih. Dan kita perlu ucapkan terima kasih lah kerana ramai di kalangan fans, kawan, keluarga Bella yang banyak membantu untuk beli juga, bukan setakat to market. So thank you very much. Dan kini Bella keluarkan produk lain yang kedua. And this time around I know you put in a lot of effort to come out with it. Pergi survey banyak tempat, kilang-kilang, cari produk terbaik, R&D yang terbaik. Yes. So kali ni apa perbezaan daripada produk yang pertama dan yang kedua? Yang sangat obvious of course size. Dan yang kedua adalah warna. Ya. Sebab sebenarnya Boleh saya buka tak supaya kalau contoh? boleh, kalau you nak tahu, sebelum ni orang cakap warna ni terlalu pucat lah Bella. Kita kurang suka. Ya. Adik diorang terpaksa campur and then Bella macam faham. Korang kena tahu yang Bella mendengar dan Bella membaca. Wow. Ini boleh ganti YB ya, mendengar dan membaca. Okey, teruskan. Dan banyak sangat peristiwa yang Bella tak boleh lupa. The first 10,000 batch tu sebenarnya warna dia bukan ini. Dia warna Petronas. Masa tu saya nangis. Warna Petronas. Sebab saya nak warna ni. Ingat tak adik? Hijau Bella ni. ni kadang-kadang dia perfectionist sedikit. Yeah. Walaupun beza colour tone dia sangat kecil.